Assalamualaikum guys. So sekarang ni ada saham IPO lagi. Berita saham IPO. Saham IPO yang terkini yang dibuka dekat MITI. Tu dia. PMCK Hospital. Syarikat yang menjalankan perniagaan hospital, pergigian dan yang bersangkutan dengannya. Dibuka pada harga tawaran 22 sen. Dibuka untuk pelabur-pelabur saham IPO Bumiputera di MITI. Sebanyak 136 juta unit pada harga 22 sen. Akan masuk dalam Ace Market lah kan. Tapi tak ada satu syarat hari Dibuka pada 24 bulan Mac sehingga 28 bulan Mac kan. Hanya untuk 4 hari sahaja. Tawaran jumlah tawaran dekat MITI macam Ifah cakap tadi 136 juta. Jumlah tawaran IPO untuk awam belum keluar lagi. Selepas selesai kat sini nanti baru keluar, mungkin bulan depan. Ada 54 juta. Semua sekali IPO ada 305 juta. Keuntungan bersih syarikat adalah 15 juta ringgit pada tahun berakhir 2024 lebih 2 juta ringgit kan dia punya net profit. So tuan-tuan puan, saham healthcare buka dekat MITI, profit cantik, tak ada masalah kan. Cumanya satulah, Bursa Malaysia nampak gayanya buat masa sekarang memang slow kan. Pengeluaran dana asing berterusan lagi. Jadi kalau tengok untuk tahun 2025 dah ada 11 IPO yang disenaraikan. 8 dibuka okey, 3 dibuka rendah. 3 yang terakhir tu, 3 tu dibuka yang ke bawah lah, bermula dengan saham Pentec Global So terpulanglah pada tuan-tuan puan kan. Kalau kata nak masuk, kalau tak nak terpulang. Dan saya rasa PMCK ni juga kalau dekat MITI tu rasa dia punya permohonan tak banyak lah, memandangkan keadaan pasaran Bursa Malaysia semasa ketika ini yang perlahan kan. So apa-apa pun tepuk dada, tanya saya, it's up to you guys. Harga saham cuma 22 sen saja. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.